Ramai terkejut bila dah pencen. Duit KDBSP yang kumpul berpuluh tahun hilang dalam berapa tahun je. Kenapa jadi macam tu? Jangan lupa follow dan save diri ni untuk rujukan akan datang. KDBSP memang simpanan jangka panjang, tapi bila dapat sekaligus tanpa perancangan, duit tu cair lebih laju daripada kita sangka. Kajian pun tunjuk ramai yang tak tahan lama sebab tiada strategi belanja. Kita ingat jumlah tu besar, tapi bila mula bayar hutang, upgrade gaya hidup, perlahan-lahan duit tu mengalir. Tambah pula kos hidup makin naik, simpanan cepat sangat susut. Solusinya mudah, asingkan dulu belanja keperluan. Selebihnya kunci dalam aset yang tak mudah bocor. Contohnya emas. Sebab dia paksa kita fikir dua kali sebelum belanja. Sebab tu, orang yang mula simpan aset awal-awal, bila dapat KWSP nanti, dia tak perlu fikir nak bertahan berapa tahun sebab simpanan dia dah bekerja lebih awal. Kalau nak elakkan nasib duit KWSP cepat habis, mula bina tabungan aset dari sekarang. Kalau sikit, asalkan persisten. Okey, baik tuan-puan yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold, boleh sahaja klik link di bio saya. Saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, perkongsian santai, tapi sampai jumpa anda di next video.